Suami masukkan jari dalam kemaluan isteri, kena mandi junub tak? Pulak dah. Jawabnya tak kena mandi junub lah, tu bukan jima'. Saya insya-Allah nak kahwin tak lama lagi. Nak tanya apakah perkara sunat dilakukan selepas saja selesai akad nikah. Minta tolong ajar sikit doa perkara yang perlu dilakukan pada malam pertama. Allah Rabbi. Aduhlah, nak tanya bab korban. Jadi tak ada lah mana-mana kitab pun ada khabar hadis secara jelas lepas akad nikah tu buatkan. Sebab akad nikah pun tak ada sebut. Dalam hadis hanya khabar nikah saja. Nah, jadi lepas akad nikah memang tak ada hadis kena buat lagu-lagu mana. Jadi bila tak ada hadis nak buat lagu mana lepas akad nikah dengan Tok Imam tu, maka balik pada uruh pula. Sebab nah tak ada. Bang, uruhnya kita bersalamang lah kalau kita orang masyarakat Melayu. Nah, lepas akad nikah bersalamang dengan para hadirin. Nah, cuma nak kata sunat ke? Sunat kita sujud syukur lah. Hal tu umum walaupun tak sebut dalam hadis. Sebab apa? Nikmat berkahwin satu nikmat besar. Nabi datang nikmat besar, Nabi bersujud syukur. Nikmat kecil, Nabi tak sujud syukur. Nah, macam kita beli nasi lemak, nikmat kok, tapi kalau tak sujud syukur beli nasi lemak. Nah, nikah ni benda besar. Nah, bukan senang nak nikah. Nah, dapat isteri atau dapat suami, sujud syukur. Nah, boleh. Dah depan akad orang akad nikah. Boleh, tak ada masalah. Tapi pelik kau tengok, sujud syukur. Dah baik pada sujud tendang go main bola. Nah, kemudian pada malam pertama kita bersama dengan isteri sunat. Benar? Gocoh, benar? Pandai sangat. Nampak masuk lagi salam, assalamualaikum, wi salam dulu. Tak. Kemudian sembahyang. Tak, boleh juga sembahyang. Mana sembahyang sunat dan sujud syukur. Lepas daripada itu meletakkan tangan pada ubung-ubung isteri. Nampak? Dan mendoakan turun keberkatan. Nampak? Dan minta kebaikan yang ada pada isteri. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta denganmu kebaikan isteriku ini. Wa na'udzubika min syarriha. Aku minta berlindung daripada kejahatan hak dia ada. Hak perangai dia, hak kotor-kotor, biar aku berlindung. Nak, boh tangan atas hubung-hubung. Nak, ni baru betul. Syekh, ni tiung lalu. Nampak? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi